Sekarang jam 5 petang. Ni ada awan awan mendung. Tu awan bergerak. Jam 5 petang. Cantiknya seronok. Korang kena cuba cari masa datang Gunung Jerai dan menetap menginap di sini satu malam dan saksikan keindahan alam. Memang speechless tengok awan ni depan mata ni. Awan bergerak depan mata. Memang speechless ni. Situ awan tu awan bergerak tu, tenang. Memang sangat cantik, ya Allah, subhanallah. Tu awan datang. Ni awan datang. Cantiknya. Sejuk. Sejuk. Kat bawah tak nampak apa-apa. Kenapa? Sangat sejuk. Suasana malam di Gunung Jerai. Sejuknya. Ini suasana Gunung Jerai waktu malam. Ada surau atas ni. Sejuk. Dalam macam ada aircon. Itu apa? Ni lampu kat laut hijau-hijau tu. Tahu ya kot. Hijau tu banyak curious lah, apa benda. Bot nelayan ke? Macam bot nelayan pun ada. Okey. Mana satu tempat dia? Mana? Bawah. Tempat dia ke? Cantik lah. Majid. Bagus. Apa? Yang pesan kat abang kunci budak ni. Abang. Kuasa abang tu. Pergi juga tak abang? Pergi abang jauh sangat nak turun tu. Nak WhatsApp. Tunggu depan tu. Bocik mana dia WhatsApp tu? Dah jom macam mana? Tunggu depan tu je. Tunggu nak turun. Tunggu kat depan tu, tunggu simpang. Apa ni? Jauh Kau dekat warna putih.
Cuma kita tertipu. Mak sini ke kat Dewan? Jauh betul. Sat tengok. Dia tengok ke sana. Tu tengok tu sana. Suasana malam. Jadi kat sini ada kafe, kan nak makan kat sini. Tapi buka ke? Tak buka, kosong. Atas buka ada apa atas? Goreng. Mana? Itu memang restoran hotel. Kita tak ambil dinner. Kalau lepak itu boleh kot. Lepak. Pesan. Mak Tak tahu. Dinner dia kira masuk je satu kepala. Mak Lah dah Tak, haji. itu Tu, ni. tu pergi tengok. Goreng yang macam pesan. Lepas goreng-goreng. kan tu. Mak tu lepas. Aku ke? Kat sini je. Oh, Angin. Tanya. Simple Day Cafe. so simple nak cafe. Sini buka. Tak, mana dorang? Sekali. Siapa yang nak belancing ni? Abang. Kena tunggu abang lah. Oh, sejuk. Belancing mana tak ada? Belancing ni tak ada. Di sini, mak ambil gambar. Okey. Sini. Tu, saya duduk jauh-jauh. 1, 2, 3. Ui, sekali angin dia datang. Sekali angin dia datang. Huish. Mak rasa tu tempat nelayan lah. Apa asal Nampak warna cabut? sana tempat nelayan? Tok cerita pun warna-warna lain. Ha, bot lah kot. Ha, macam ni rumah orang ni rumah. Nampak rumah bandar. Jauh dia. Bandar. Mata boleh nampak lampu. Tapi yang ni lampu dia lain. Tu. Tak ada rumah. Ha, lampu dia lain macam hijau kuning, hijau kuning. Bawah ni ada jalan. Oh, ada pulau juga Ni rumah orang lah. Nampak bentuk nampak bentuk pulau. Tu sini lah sebelah ni. Dah cuma tu ramai Bot mak tu nelayan buat apa kot. mak? Atas tu. Makan. Makan. Kat situ. Bukan. Mak jom jalan jom. Nak kena cari orang. Tu abang. Mia dah kena jadi sedikit. Kalau gini balik ke hotel tu boleh lepak-lepak orang goreng-goreng. Jom. 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 Nak pergi. Dek mak ada 300. Berkorban apa saja. Sejuk. Amir. Sejuk. Baju. Boleh buka kipas ni. Kata sejuk. Panas. Panas pula. Amir. Marah. Kenapa? Tadi. Yalah dia. Kalau esok pagi buffet dia kira dia. Ikut kepala. Ya, ada yang free 2 kan. Penang Char Kway Teow. Sedap. Mi rebus, jerai mi rebus tulang. Sedap. Ini peminat Char Kway Teow. Sedap. Ada yang Teh tarik. Ais lemon tea. Nasi goreng kampung. Tak apa, mushroom soup. Ha makan sup lah, tak makan nasi. bagus. Nasi goreng bagus. Ha ni bagus. Macam mana? Kita tarik. Ui, sebaik. Nak tanya apa ni? Kita tarik apa? Kita cari apa ni? Kalau dia kanan. Oh, salah. Cukai tu, cukai tu. Abah cukai dulu. Ais water dia je. Teh tarik dia menarik ya.
Abang Cik punya teh tarik? Abang. Oh, abang. Abang Cik apa? Oleh panas. Ha. Baik. Ya, Nescafe tarik. Tak apalah. Ini Dia bekerja tu lah. teh tarik paling tinggi Dia tumpang lah. di Malaysia. Dia dah boleh tak gambar. Teh tarik paling tinggi di Malaysia. OOTD. OOTD. Ni nasi goreng Kak Mak. Tak ada kuat sangat. Oh, sejuknya. Oh, kita memang tak mau cecek. Oh, sejuknya. Tak apa, sila. Tu boleh nampak kapur. Mak boleh teman lagi pakai baju. Tak boleh lah. Semua orang tak nak duduk kat sini, nak lepak sini. Kejap je. Tak lama. Buat kerja. Datang sini kerja Oh. Macam dalam drama. Wah, ini orang buat kerja Oh, dahsyat Tu yang hujung sekali tu. Beria dia. Buat assignment ni. Buat assignment. Ayo. Simon tak besar. Tata tengok dia tu. Dia honor the king. Honor the king. The king Kita? Kita bersukaria. Jalan-jalan. Bersukaria, jom. Ni namanya Simple Day Cafe. Atik tu aktiviti apa? Jom kita tengok dalam ni. Tak nampak mak sini. Sekejap, boleh naik Mana Mak Mat? Oh. Simple Day Cafe. Kita akan tengok aktiviti apa je. Sekejap kita. Wave ceiling. Explorers. Target perempuan. Wah perempuan. Archery. Karaoke. Kita akan pergi mana guys? Ni. Kita akan pergi karaoke. Flying Fox. Ini dia aktiviti di Gujarat. Skyview. Skyview dekat situ. Skyview di Situ. Sini Skyview. Tutup malam. Tak ada view. Dinosaur Park. Kau tengok dinosaur tipu-tipu. Dinosaur ni pakai lipstick lah. Tu makan tu pun. Ni jungle Fun Garden ni buka sampai sekarang. Sampai pukul 10. Budak-budak boleh lah. Jungle trekking. Ada orang mak. Team building. Skybike. Skybike ni RM20. Mak. Senang. Dia siap ada harga senang. Yang ni nak buat ni nak buat apa je? Jalan malam-malam. Tengok apa benda kat malam. Dia nampak nampak cengkerik, nampak macam-macam lah malam-malam. Explorers. Ni cari harta karun. Sunset trekking. Oh, ini best ni. Kami terlepas sunset. Sebab apa? Sebab Lena. Lepas nak tengok sunset. Tu ngatuk sangat Lena pula dah. Ini dia. Cerai Riza. Alhamdulillah. Syukur ada rezeki. Orang lain mana? Ni orang lain ni. Tadi mak dah ada. Biasa dia bawa anak dia jalan-jalan. Seorang bang? Ada 100 orang. Oi, abang ni sibuk lah kerja. Patutlah boleh bercuti kat sini. Kita boleh kerjaan sama pergi mana. Kalau abang ni tak sibuk kerja, tak boleh ni. Ni anak awak? Oh, comel anak. Tak ada. Awak minta sebelah diam dah lah. Sibuk pula kenapa ni? Big baby. Big baby. Apa dah hujung tu? Aku tak dekat apa pun. Dek, jom lepak situ, Dek. Jom. Ni lah ke? Pukul 10 ya, 10.
aroma kopi ni bau sedap. Macam-macam bau dia. Ni boleh jalan-jalan. Ni boleh jalan-jalan. Tapi tak berani. Tak berani malam-malam. Okey. Kita duduk kat sini. Sky view. Malam-malam tak ada view. Sini tak ada sejuk sangat. Sejuk lah. Kena angin. Jangan duduk tepi mak sejuk. Tu ni pun dah beku ni. Look at this. Mama. Tak ada beku. Ni tempat sunset sebenarnya. Lampu hijau tu rasa nelayan lah. Nelayan apa? Sebanyak tu mak. Tempat nelayan apa ni? Tanam apa? Pukat. Sebab yang lampu rumah lain lah. Ni lampu rumah. Ni atas ni. Yang ni dalam laut ni. Ni dalam laut ni. Pukat nelayan kot. Jar. Cantik lah. Jom lah. Tu bilik kami. Tu bilik kami. Guys, tu bilik kita. Tu. Tu Bilik kita tak tutup tu. tak ada lampu. Ada lampu. Sana Tak ada lah. lampu. Yang ingat situ sana. Nak kaca dia dah buat kan. Dah buat-buat lah. Sejuk. Oh, miss. Tak hujan. Okay, jom kita tulis. Ni mak ambilkan gambar kat situ. Situ. Ada. Adik. Adik. Vandalism. Vandalism. Dek, cepat dek. Aku buat Doraemon. I was here. Dulu ayat zaman dulu. I was here. Okay. 3, 2, 1. Kamu kat mana? Korea eh? 3, 2, 1. London. Apa benda tutup muka? Aduh. 3, 2, 3. Kelawar. Mana? Okey dah. Ni siang baru buka. Jerai Sky View. Purchase your token at kiosk RM5. Bulan kejap. Nampak. Tak bulan. Tak nampak. Menikmati alam. Okay, cakap. Hai guys, What's up guys? Smash the like button. kita akan pergi karaoke. Tu. Lepas tu. Karaoke kat sana. Bau tai. Jom lah. Jalan saja. Bolak boleh tak bau tai. Tu. Sana parking. Bau longkang. Ni lah ni, dia berhitung taik dia kat situ. Tuan tanya apa? Orang. Habis. Ada tu kan? Pokok. Angin kuat tau. Waktu malam memang sejuk betul. So kita orang teruskan aktiviti. Lepas makan kita orang terus pergi ke bilik karaoke. RM40 saja 1 jam. Assalamualaikum. Bilik nombor 1. Karaoke. Ni yang in charge ke apa? Ya. Yang in charge. Dah. Ada orang lain. Bilik nombor 1. Bilik untuk 10 orang. Ya. Kasut buka Dah pakai. Pakai hampa pun. Test. Yeay. Terus duduk kat depan ni. Alhamdulillah. Lagu. Song name. Cinta Patah Merdeka. Mak kan suka lagu apa? Bintang. Bintang. Sekejap. Okey. Oh, aircon. Biar betul aircon. Lagu Bintang.
Okey, terima kasih. Kasih nah. Ayam minum boleh ambil. Alright. Terima kasih. Budak kacamata. Toilet dekat sini sebelah. Alright. Terima kasih. Kenapa? Tak bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar Kursi Gen Z. perbezaan terlihat antara kita. Hatiku kau lukai, namun ku masih menyayangi. Karena sehingga waktu ini cintaku masih untukmu. Oh sayang, di mana kau Jam 11:30 malam, Gunung Jerai. Sejuk. Sangat sejuk. Dah sunyi, tak ada orang. Sunyi, tak ada orang. Sejuk. Dan ini hall Jerai baru. Ni budak kesejukan. Sebaik tadi dah solat, dah mandi semua. Kita buat tidur. Nak mandi. Sejuk. Sekian saja malam ini punya aktiviti. So kita jumpa esok pagi. Esok kita ada hiking dan sarapan pagi. Okay? Tu atuk dah lena. Patut dia bagi dekat dengan kat sini sebab kursi roda kan. Kalau dia bagi sampai ke bawah takkan jenuh nak tolak. Esok kena panggil bagi. Pak Dan nak ayak botol tak? Pak Dan dekat dalam. Mak Da nak ayak botol, Mak Da? Oh, Mak Da. Ha? Bagi duit pula. Bagi ayak botol. Alright. Jumpa pagi esok pukul 7. Pukul 7. Kalau boleh bangun. Sarapan. Bokeh. Bau kuih. Ha? Bau kuih. Buffet. Buka kipas kosong. Betul, buka kipas namanya. Dah wangi dah bilik tu. Dah. Bawa hotel. Ambil macam. Dah banyak. Dah wangi dah. Dah siap berkabur saya sebenarnya. Kan macam tu macam mana? Siapa tutup? Memang jatuh abu-abu. Kau ni kencing ke sebab boleh? Makan bila? Baju untuk esok lah. Kan basah. Oh, pijak simen pun sejuk. Oh, simen dia. Ni suasana malam di Gunung Jerai. Tidur kat luar ni. Okay, good night. Selamat malam Gunung Jerai. Kita jumpa esok pagi. Malam terakhir. Selamat malam Gunung Jerai.